Imam Syafi'i beritahu apa? Ja'aluha lujjatan wa takhallu. Dia telah menjadikan dunia ni umpama apa? Lujjah. Umpama apa? Samudra, lautan. Dia telah umpamakan dunia ni macam lautan dia. Dan nak lepas daripada lautan ni, Imam Syafi'i beritahu apa? Solihal a'mali fiha suq. Dia telah buat amal-amal soleh ni, dia telah anggap macam bahtera-bahtera melayari lautan. Jadi hari ni kalau kita nak selamat dekat kehidupan dunia kita, kita tak boleh selamat dengan kekayaan, tak boleh selamat dengan pangkat darjat kita, tak boleh selamat dengan para suka kita, tak boleh selamat dengan kesihatan kita. Kita nak selamat dengan kehidupan dunia kita, kita kena bawa amal soleh kita dalam segala aspek kehidupan kita. Bila mana kita ada keluarga, kita kena bawa agama dalam keluarga. Nak berjaya dalam perniagaan kita, kena bawa amal soleh, bawa agama dalam perniagaan kita. Buat perniagaan kita boleh selamat. Kalau kita ada buat perkara-perkara apa saja, kena bawa agama dalam. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu beritahu apa? Nahnu qauman a'azzallahu bil Islam. Kita ni adalah satu kaum yang mana kita ni mulia bila mana kita bawa agama dalam kehidupan ini. Dan Sayyidina Umar beritahu apa? Barang siapa yang merasa mulia dengan pakaiannya, barang siapa yang merasa mulia dengan kedudukannya, barang siapa yang merasa mulia dengan keturunan dia, barang siapa yang merasa mulia dengan harta dia, maka pasti dan pasti Allah SWT akan hina.